Rasa kau pandai teka harga barang? I nak test betul-betul kau ni jenis yang rajin cek resip atau jenis bayar je lah. Ada 10 soalan harga dari zaman dulu sampai sekarang. Kalau kau dapat 8 dari 10, tahniah, kau ni raja jimat. Tapi kalau dapat bawah 5, mesti kau ni jenis kena tipu harga kat pasar malam. Berapa harga segelas teh tarik di kedai kopi pada tahun 2000? 120. Harga sekotak rokok 20 batang di Malaysia pada tahun 2023. 17 cip. Berapa harga satu nasi lemak bungkus dengan telur di gerai tepi jalan 2024? 3 US peso. Harga tiket wayang biasa untuk seorang dewasa pada tahun 1995? Ya, mai. Berapa harga minimum gaji pekerja di Malaysia 2024? Rasa bibi kena kasus. Harga sekilo ayam di pasar pada tahun 2024? Berapa harga sebotol kecil air mineral Biastu Supplemental di 7-Eleven 2024? Diskaun 180. Harga segulung roti gardenia putih 2024. Roti Speed Meal. Berapa harga 1 liter petrol RON 95 sekarang? 2.5. Soalan last. Harga sepinggan char kway teow di gerai Mama 2024. Pilihan habislah kuis. Jadi, berapa harga yang kau teka betul? Kalau dapat 9 10 ke atas, komen aku bijak belanja. Tapi kalau kurang, jangan malu. Harga sekarang memang susah nak ikut. Jangan lupa like and subscribe. Next aku nak buat kuis. Harga zaman kecil versus sekarang. Korang nak tak? Tulis dekat komen. Bye-bye. Jangan lupa banding harga sebelum beli. Jumpa lagi ya.